Ya Sarah, kenapa tu? Oh, motor? Nama motornya? Oh, okey, tak apa-apa. Sekejap lagi saya datang, saya betulkan motor awak. Wahai my brothers yang disayangi. Benda apa ni? Weh, tolong aku jawab. Berdua kotak ni. Sarah call, motor dia rosak. Oh, Sarah Jadi Sarah tu lagi penting daripada aku ni. Sabarlah, nanti je aku tolong. Emergency. Apa-apa dah settle, aku tolong kau. Okay, boleh? Tak kesian tak aku ni. Settle juga masalah motor Sarah tu. Kau tak kesian dia naik kerja, tak ada motor kan. Oh, brothers yang disayangi. Dah sampai kau ni apa ni? Di sini. Rupanya Sarah tu lagi penting daripada aku. Ish. Tuh. Oh, sorry dok. Aku tak dapat tolong kau. Aduh. Tak payah. Semua kotak berangkat dah. Tulang belakang aku ni. Nak patah dah. Perang kau usang. Aku tak tahu duk. Kau lagi perlukan bantuan. Sorry.